Assalamualaikum Tuan. Salam. Daripada maklumat yang saya terima, terdapat bom di jeti Tuan. Dan setelah saya tengok daripada jauh, memang maklumat itu berasas Tuan. Boleh awak tunjukkan di mana bom itu dipasang? Boleh Tuan. Silakan. Di sana bomnya Tuan. Sebelah mana tu? Di sebelah kayu tu. Okey, kita patah balik ke tempat yang selamat. Daripada pengamatan saya, objek yang kita nampak tadi adalah IED, ya, yang mungkin akan mendatangkan letupan. So selepas ni saya akan arahkan anggota saya untuk buat persiapan. Ada apa-apa arahan yang saya boleh terima dulu Tuan? Okey, arahkan anggota awak berada di jarak yang selamat, jauh di belakang, supaya tindakan menyelamat daripada orang saya dapat dijalankan sekarang. Baik Tuan. Okey, silakan. Rama? Tuan. Beritahu anggota-anggota kita, kawal kawasan ni. Jangan sesiapa masuk, faham? Baik Tuan. Baik. Mike Bravo dari Papa Golf Romeo 13, over. Mike Bravo dari Papa Golf Romeo 13, over. Perhatian! 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 Sila ambil perlindungan. Sila ambil perlindungan. Sila ambil perlindungan. Tindakan penyelamat akan dijalankan sebentar lagi. Diam! 3, 2, 1, tembak! Terima kasih Tuan di atas bantuan Tuan. Sama-sama. Mujurlah bom itu tidak meletup kuat. Kalau tidak bergegar kawasan ini. Sebenarnya bom yang meletup tadi bukan kekuatan bom yang sebenarnya. Kalau bom yang sebenarnya dia akan meruntuhkan jeti itu. Masuk Tuan. Maksudnya kita telah melemahkan daya kekuatan bom itu sendiri. Tuan, boleh saya minta maklumat terperinci tentang bahan letupan itu Tuan? Boleh. Setelah semua evidence saya bawa ke Makmal untuk pemeriksaan dan saya akan hubungi awak setelah laporan lengkap saya terima. Baik Tuan.